Ada seorang hamba Allah nak pergi Mekah, masa dia nak turun dari rumah, dia suruh saya azan. Jadi di sini saya nak tahu apa hukumnya. Dia nak pergi jalan, kawan dia ni nak pergi Mekah. Kemudian bila nak turun pada rumah, dia suruh kawan dia azan. Kawan dia jadi muski. Sebab ada banyak orang kata, ada kata tak boleh azan, ada kata boleh azan. Jawabnya masalah azan ketika bermusafir ini bukan masalah ittifaq ulama, iaitu masalah khilafiyah. Faham lagi? Sama masalah sapu muka lepas salam. Siapa tak sapu muka sah dah semayang, sapu-sapu ada kaum mengatakan sunat. Tak sah bala. Faham? Dalam kitab Syarah Azkar An-Nawawi nampak mengkiaskan amalan perbuatan sahabat melaungkan takbir apabila bermula musafir. Nampak daripada asal sahabat. Jadi cuma kita salah faham, nak azan bukan nak pergi ke Mekah. Azan bila kita nak bermusafir jauh. Tak kira nak pergi Mekah ke, nak pergi USA ke, nak pergi Jakarta ke, nak pergi Kanada ke, Mongolia ke, anda faham? Nak jalan jauh, menurut kau kata sunat. Jumhur ulama kata tak sunat. Faham? Sebahagian kecil saja ulama kata sunat mengazankan. Nampak? Buka dalam bab azan. Azan bagi binatang, azan bagi kebakaran, azan bagi orang jahat. Nak azan kerana nak musafir, dihurai suti-suti. Tapi bukan hadis sahih daripada amalan sebahagian sahabat sahaja ketika bermusafir. Faham? Jadi kita Melayu dah faham, azan kerana nak pergi Mekah. Dah pergi Jepun dah azan. Kamu musafir tu meninggalkan bumi sendiri, nak sebutkan kebesaran Allah. Kita Melayu dah faham, nak pergi Mekah saja. Dah kalau nak pergi Jordan sudah asal. Hasil tu silap. Tapi jangan azan kuat. Ada ulama buat tanbih, jangan azan kuat. Takut orang kata masuk waktu luhur. Dah baru pukul 12. Ni azan kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mocik dua tu luhur dah. Faham tak? Bila dia ada mayang siang je. Nampak? Sudah balik semayang, dia pun buka radio. Sekarang pukul 12.30 hari. Faham tak? Mocik tu mana pula? Pasal hamba yang mungkin bang kuat apa nak ni muka pelahang dah lah duduk muka itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Slow dah. Sebab ada waktu tu dia kata masuk waktu. Kacau dia. So far kita tak jumpa nas yang sahih dalam hadis. Nabi pergi haji dan semua tak ada orang suruh azan sebelum pergi. Jadi tak perlu. Tapi azan lah pada waktu subuh, zuhur, asar. Sudah beli azan. Saya ingat ada dalam kitab Syekh Daud disebut mana tu ada azan disebut. Tapi secara nas kita tak jumpa yang sahih. Orang kita dia percaya bila dah bang turun tak boleh baca balik, tak boleh tengok belakang. Dari situ datang filem Jangan Pandang Belakang. Dia sebenarnya tak ada apa. Kita naik, kita pergi, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat-taqwa wa min al-amali salihi ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha wa tuwi anna bu'da. Baca doa Nabi. Untuk doa Nabi ni cantik. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat-taqwa. Ya Allah, kami minta daripada Engkau dalam musafir ni al-bir dan taqwa, kebaikan dan takwa. Wa minal amali salih ma tarda, dengan dan amalan salih yang Engkau redha. Allahumma hawwin alaina safarana hadha. Ya Allah, mudahkanlah untuk kami musafir kami ini. Waqwi anna bu'dahu, lipatkanlah musafir ni kejauhan dia. Allahumma antas sahibu fis safar. Ya Allah, Engkaulah teman di dalam musafir. Wa khalifatu fil ahal, galang ganti kepada keluarga yang ditinggalkan.
na'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fi mali wal ahad. Ya Allah, minta jauh daripadamu daripada pemandangan yang buruk, pemandangan yang mengecewakan, pulang dalam keadaan yang buruk pada harta, keluarga. Allah, apa lagi nak doa Nabi? Sebab tu doa Nabi jami' dan mani'. Kadang Nabi beli buku doa punya lah panjang, baca doa Nabi. Kita nak naik ke terbang Arab kan, terbang Arab ada kata bang. Jadi Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan juga Al-Hattab daripada mazhab Maliki mengingkari perbuatan azan ketika mana diletakkan mayat di dalam kubur. So tak adalah. Jadi sebahagian Melayu ni dia azan lah bila apa? Saya sebut tadi tentang haji kan. Disebut dalam kitab mazhab Syafi'i, memang ada. Dalam kitab I'anat Talibin disebut. Tapi bukan disebut nak pergi haji, pergi musafir. Maksudnya bila kita nak jalan jauh, melebihi 2 marhalah kalau ikut mazhab Syafi'i, azan. Tapi pelik kan, kita pergi haji azan. Tapi benda itu juga tidak ada asal sebenarnya. Maka tak payah buat lah, tak payah azan lah. Tak payah azan. Cuma orang yang nak pergi haji ni dia doa musafir biasa lah. Subhanalladzi sakharana hadha, bila naik kenderaan kan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha wa twi 'anna bu'dah. Allahumma anta sahib fi safar wal khalifatu fil mali wal ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Itu doa yang sunnah untuk bermusafir. Tapi oleh kerana kita disibukkan dengan benda-benda yang tak ada asal, maka doa musafir pun kita lupa. Betul? Kita lupa doa musafir ni. Bukan lupa pun, tak pernah dengar pun. Mungkin sebahagian daripada kita tuan tak pernah dengar buat doa musafir ni. Tapi sebab apa? Sebab kita disibukkan dengan azan. Mana muazzin ni, aku nak keluar ni. Nak keluar pergi haji lah. Tak, kita baca doa musafir. Doa safar. Nanti tuan-tuan boleh Google di internet. Doa safar, doa musafir yang sahih. Semasa di atas kenderaan. Semasa di atas kenderaan. Orang pergi buat haji, dia azan kan, orang nak keluar rumah kan, sebelum keluar rumah nanti saat Allahu akbar, Allahu akbar, azan. Dr. Daniel, apa hukumnya? Ada 2 pendapat. Segelintir ulama mengatakan diperbolehkan. Contoh Imam Dimyati, Imam Ibn Hajar Al-Haythami, Ibn Hajar Al-Haythami dalam kitab Inayah, Imam Ibn Hajar Al-Haythami rahimahullah ta'ala mengatakan ketika seseorang diganggu jin boleh azan, ketika berlaku kebakaran boleh azan, ketika hendak bermusafir boleh azan. Tak mesti bermusafir ke Mekah, nak bermusafir pergi ke mana, asalkan musafir itu musafir yang bukan berunsurkan maksiat. Ridwan nak pergi ke Bali, Ridwan nak pergi ke Korea, tujuannya nak pergi ziarahi masjid di sana, nak jumpa rakan-rakan Islam di sana, tujuan yang baik, maka Ridwan nak keluar rumah, kita halang dia. Jeff akan azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Imam Al-Haythami mengatakan, Ibn Hajar Al-Haythami kata diperbolehkan, tapi segelintir sahaja. Ramai tidak begitu sebab tidak ada sebarang nas, tidak ada sebarang dalil Al-Quran walaupun As-Sunnah yang menunjukkan ia sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun baginda banyak bermusafir, tapi sunnah azan sebelum bermusafir tidak pernah ada. Maka ia wujud dalam bentuk kias saja, kias. Sebab tu segelintir berkata demikian. Tapi sunnah yang kuat apa dia? Baca doa musafir. Doa musafir cukup bagus. Antara isi doa musafir ialah, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah musafirku ini musafir yang ada bir dan takwa. Jadikanlah musafirku ini musafir yang ada bir dan takwa.
musafir yang menghasilkan kebaikan dan ketakwaan. Wahayyin, dan ya Allah permudahkan jalanku ketika bermusafir. Itu doa Nabi yang sunnah. Doa Nabi SAW kita ketika bermusafir. Itu sunnahnya. Dan saya rasa itu sudah melengkapi. Jika tak azan pun tak apa. Baca doa tu. Baca dengan penuh kefahaman. Tapi jika ada orang yang azan nak pergi ke Mekah, apa yang akan saya buat? Saya tak marah apa-apa. Memang biasa. Orang saya pernah hadir. Orang nak pergi ke Mekah, kemudian orang kata, doktor nak azan. Tak apa. Siapa yang lain lah. Saya tunggu, saya tengok saja orang lain azan. Orang lain azan, tak apa. Kita tak marah apa-apa, kita tak caci. Sebab kita tahu ada ulama yang berkata okey, boleh. Kita tak berkelahi bab tu. Kita tak bergaduh. Walaupun kita tahu tak ada dalil nas yang jelas. Tak mengapa. Imam Ibn Hajar berkata okey, silakan. Yang penting buat haji elok-elok. Hampa buat haji elok-elok. Suami isteri sampai di sana ada ujian. Jangan sampai di sana berkelahi tak habis-habis sampai balik. Itu elokkan daripada berlaku. Ramai yang berkata jika pergi suami isteri, macam-macam ujian akan berlaku. Macam-macam unsur pergaduhan akan berlaku. Kata orang, tak mestinya berlaku. Jadi azan ini yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sempena masuknya waktu salat, memberitahu pada orang ramai waktu salat sudah masuk waktu, supaya orang ramai tahu. Yang kedua, kata Nabi, apabila terjadi kebakaran, hendaklah kamu azan. Kebakaran itu api. Syaitan pula berasal daripada api. Oleh sebab itu, bila terjadi kebakaran besar, ada salah seorang daripada masyarakat yang azan. Selain yang banyaknya tentunya mengambil air untuk memadamkan api. Jangan hanya azan, tapi azan sempena kebakaran dibolehkan. Azan. Sebab syaitan daripada api. Kebakaran itu adalah api. Syaitan pula daripada api. Dan syaitan sangat takut dengan azan. Mudah-mudahan berkat azan, api akan berhenti atau padam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu sedang marah dalam keadaan berdiri, hendaklah kamu duduk. Bila duduk masih marah, hendaklah kamu baring. Insya-Allah marahmu akan hilang. Sebab bila baring, badan manusia sangat hampir dengan tanah. Manusia pula berasal daripada tanah. Insya-Allah akan hilang rasa marahnya. Sabda Nabi lagi, apabila kamu marah, hendaklah segera beruduk. Marah itu dari syaitan, syaitan daripada api. Uduk itu dari air, dan air dapat memadamkan api. Allahu Akbar. Cantiknya agama Islam yang diajar oleh Nabi. Ini bukan cakap kosong. Semua ada dalil dan hujjah. Adapun melaungkan azan sempena orang akan pergi haji tidak ada datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah datang dari Nabi. Oleh sebab itu bila perkara itu dibuat namanya bid'ah. Dan bid'ah sangat dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bukan sunnah Nabi. Ittiba'ur Rasul, ikut Rasul, kita juga perlu ikut.
ketetapan-ketetapan Rasul. Azan untuk apa? Bila sepatutnya azan? Oleh sebab itu bila azan pada tempat yang tidak disuruh oleh Nabi, dia boleh membawa kepada bid'ah, dan bid'ah boleh membawa kepada kesesatan.